Kita baru nak roll tadi, tapi tiba-tiba cuaca hujan dan dah turun hujan, so kita kena stop kejap. Kita tengok sekarang diorang tengah praktis kat tengah-tengah tu untuk praktis apa shot yang kita nak buat kejap lagi. Tapi tak apa, kita ada peneman hari ni, kita interview dia. Assalamualaikum. Mak lapar. Nama mana? Tapi orang panggil Zainab. Nyak, muak. Aku duduk. Tiba kantor. Kita buat pre-shoot, orang panggil previs. Mana? Dia macam kita shoot pakai phone je dulu untuk tengok visual. Kita ambil cabaran baru di mana kita try shoot dalam hujan and saya try apply VFX dalam hujan. Let's go. Kita terpaksa shoot sebab masa sudah menghampiri kita. Dapat pengalaman baru lah. Biasa saya buat cerita komedi je, tapi untuk dia punya konten ni nakkan expression muka yang seram. Dia nak yang original tapi dalam kalau Cina kata walking tau wuxin sequai. Ngambil masa untuk buat makeup ni around 1 hour and 50 minutes, something like that. Nak kata senang pun tak juga kan, sebab dia kena like exactly yang kau kena imagine yang kau hantu penanggal yang kau benda yang best aku belajar banyak benda lah, sebab aku minat sangat VFX tau. Tapi aku tak pandai on 3D things. So aku baru tahu workflow yang professional, macam mana dia handle untuk capture all the data for the 3D after untuk post production ni. So aku macam kagum lah, macam dia agak detail, dia agak professionist. Tapi aku faham sebab dia takut kalau dia tak go for extra miles, takut nanti bila kat editing dah nak menyesal dah terlambat, sebab nak buat balik setup ni semua berapa kos yang besar. Harapan saya kali ni, saya harap video ni berjalan lancar. Suka hasil kali ni sebab kita orang cuba bagi segempak yang mungkin dengan timeline yang sangat-sangat pendek. Dia adalah collaboration antara Nifos punya VFX dan juga bantuan daripada technical and plus production yang pernah buat VFX juga. Output dia lagi menyerlah. Okay. So itu harapan saya lah. 3, 2, 1. Sekarang tak ingat nama-nama orang sih sebab ramai muka-muka baru. So dia nak ambil hati orang, dia dah panggil dah member. Dia bercakap, tadi nama dia siapa? Kata nak makan ke nak shoot? Banyak gila take weh. Rasa nak tak nak selalu lah. Aku tengah cari plan how to. Sebab tadi ada kru dia cadangkan nak jatuhkan dia dengan don't push record button dan juga jangan bagi transfer the footage. And that's a good idea to start. Harapan saya one day Emtah dapat tumbangkan Nifos habis-habisnya. Tu lah menyesal nak berlakon dengan Sofia. Dia bagi aku watak yang paling jahanam sekali dia boleh bagi. Kita buat je, kita guna je.